Walaupun mukjizat dah jelas depan mata dan ada sebahagian kecil yang beriman, tapi malangnya majoriti kaum Thamud ni tetap degil. Hati mereka dah keras. Mereka pandang unta tu bukan sebagai satu rahmat atau tanda kekuasaan Allah, tapi sebagai satu beban, satu benda yang menyusahkan hidup mereka. Dan keangkuhan inilah yang akhirnya membawa kepada satu jenayah yang sangat-sangat dahsyat. Semuanya bermula dengan 9 orang lelaki. 9 orang yang paling jahat dalam kaum tu. Dan ketua mereka, seorang yang bernama Qadar bin Salif, dikatakan orang yang paling celaka antara mereka. Mereka ni berpakat buat rancangan rahsia untuk bunuh unta mukjizat tu. Bayangkan, mereka nak cabar Tuhan secara berdepan. Dan mereka laksanakan rancangan jahat tu. Mula-mula, mereka serang hendap unta tu. Lepas tu, dengan kejamnya, mereka potong kaki unta tu dulu untuk lumpuhkannya. Dan bila haiwan tu dah tak berdaya, barulah mereka sembelih tanpa sedikit pun rasa belas kasihan. Anda kena faham, ini bukan sekadar bunuh seekor haiwan. Ini adalah simbolik. Mereka sedang cuba memadamkan tanda kekuasaan Allah. Lepas je jenayah tu berlaku, pintu taubat untuk mereka seolah-olah dah tertutup rapat.